Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Abdul Razak, mewakili kumpulan Smart Tech daripada Sekolah Menengah Agama Setiu. Tahukah anda, masalah keracunan makanan bukanlah satu perkara yang boleh dipandang remeh di negara kita. Malahan, ia kerap berlaku tanpa kita sedari. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga tahun 2025, sebanyak lebih 10,000 kes keracunan makanan telah dilaporkan. Angka ini membuktikan bahawa isu pencemaran makanan bukan sekadar kes terpencil, tetapi merupakan cabaran berterusan yang memerlukan perhatian serta tindakan serius daripada kita semua. Dari Keratan Akhbar Kes Keracunan Makanan, kami mencipta penutup khas yang dilengkapi dengan microbit plus sensor serta komponen elektronik boleh dicabut dan mudah alih. Produk ini menyokong SDG yang ketiga iaitu Good Health and Wellbeing, dapat mengurangkan risiko keracunan makanan atau masalah kesihatan berkaitan makanan. Selain itu, dari segi teknologi, SafeBite menggunakan teknologi microbit menunjukkan inovasi dalam menghasilkan produk pintar selari dengan SDG yang ke-9 iaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Sekarang saya akan menerangkan spesifikasi dan cara SafeBite kami berfungsi. Kami menggunakan Tupperware yang kedap udara bagi membolehkan perubahan suhu dan gas direkodkan dengan tepat serta menghalang gangguan luar seperti asap atau bau masakan lain yang boleh mengelirukan pembacaan. Kami menggunakan 5 komponen utama. Yang pertama adalah microbit. Ia bertindak sebagai otak atau pusat pemprosesan utama sistem yang menganalisis semua data. Yang kedua adalah sensor gas MQ5 berfungsi untuk mengesan kehadiran gas organik atau peruputan yang dibebaskan oleh makanan apabila ia mula rosak. Dan yang ketiga adalah sensor suhu DHT11 yang memantau suhu di dalam bekas serta persekitaran makanan. Yang keempat adalah buzzer. Buzzer akan mengeluarkan amaran audio secara serta-merta mengikut tahap kesegaran makanan. Dan yang kelima adalah bateri yang membekalkan sumber tenaga mudah alih supaya SafeBite boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Seterusnya, sensor gas MQ5 dan sensor suhu DHT11 akan mengesan suhu dan gas dan menghantar data ke microbit untuk dianalisis. Jika makanan sudah mulai rosak atau sudah rosak, paparan skrin akan memaparkan ikon amaran X berserta bunyi buzzer beep yang panjang. Manakala jika makanan masih selamat, paparan skrin akan memaparkan paparan smiley berserta bunyi beep yang pendek. Menarik kan? Ini ialah contoh makanan rosak. Ini ialah contoh makanan yang selamat. Pelbagai kelebihan yang terdapat pada prototip SafeBite kami antaranya adalah yang pertama, mengesan makanan hampir basi. SafeBite menggunakan sensor untuk mengesan perubahan gas, suhu dan kelembapan dalam bekas. Apabila makanan mula rosak, sistem akan memberikan amaran awal kepada pengguna. Yang kedua, mengurangkan risiko keracunan makanan. Dengan amaran yang diberikan, pengguna dapat mengelakkan daripada memakan makanan yang sudah tidak selamat. Ini membantu mengurangkan risiko keracunan makanan. Yang ketiga, mengurangkan pembaziran makanan. SafeBite membantu pengguna mengenal pasti tahap kesegaran makanan dengan lebih tepat. Ini dapat mengurangkan pembaziran makanan yang masih boleh dimakan. Manakala impaknya pula, yang pertama, meningkatkan keselamatan makanan. Pengguna dapat mengetahui tahap kesegaran makanan dengan lebih mudah. Ini membantu memastikan makanan yang dimakan sentiasa selamat. Yang kedua, menjimatkan kos pembelian makanan. Apabila pembaziran makanan dapat dikurangkan, pengguna tidak perlu kerap menggantikan makanan yang dibuang. Secara tidak langsung, kos pembelian makanan juga dapat dijimatkan. Yang ketiga, mengurangkan sisa makanan.
Dengan menyimpan makanan yang lebih teratur, jumlah sisa makanan yang dibuang dapat dikurangkan. Hal ini turut membantu menjaga kebersihan alam sekitar. Baguskan produk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam inovasi, salam pendidikan berkualiti, menyokong matlamat pembangunan lestari SDG, antaranya adalah mencegah risiko keracunan makanan iaitu SDG 3. Okey, SDG 9 iaitu menyerapkan teknologi pintar kos rendah, dan juga SDG 12 yang itu mengurangkan pembaziran sisa makanan. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan perekel Safe Bite daripada Sekolah Menengah Agama STU kerana dapat mencipta satu inovasi pencegahan yang sangat praktikal, relevan dan juga sedia untuk dikomersialkan. Saya menyokong penuh inovasi Safe Bite. Tahniah dan terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang anggaran kos bahan bagi projek kami. Untuk mengurangkan kos serta memudahkan proses pembinaan prototipe, kami memilih untuk menggunakan Tupperware sebagai badan utama projek berharga RM2 sahaja. Ia ringan, mudah didapati dan mempunyai ruang yang mencukupi untuk menempatkan semua komponen elektronik. Komponen kedua ialah microbit sebanyak RM65. Seterusnya ialah sensor gas MQ5 yang berharga RM5. Sensor ini digunakan untuk mengesan gas yang terhasil daripada proses perebutan makanan. Kami juga menggunakan sensor suhu DHT11 yang berharga RM5. Selain itu, kami menggunakan buzzer bernilai RM2 sebagai sistem amaran apabila makanan dikesan berisiko rosak. Akhir sekali ialah bateri atau sambungan USB sebagai sumber kuasa dengan anggaran kos RM2. Secara keseluruhannya, jumlah kos bahan bagi projek kami ialah RM82. Projek ini bukan sahaja mempunyai kos yang rendah, malah menggunakan komponen yang mudah diperoleh dan sesuai untuk dibangunkan sebagai prototipe sebelum dipertingkatkan kepada produk yang lebih lengkap pada masa hadapan.